Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak ibu bapa melihat anak kita dengan mata yang berbeza. Bukan mata yang mencari kekurangan, tetapi mata yang menghargai perubahan kecil yang sedang berlaku. Isi satu, kita selalu menunggu perubahan besar. Ibu bapa sekalian, kita sering menunggu perubahan yang besar, keputusan peperiksaan yang melonjak, sikap yang berubah sepenuhnya, kejayaan yang boleh dibanggakan. Sedangkan perubahan besar selalu bermula dengan langkah yang kecil. Anak yang dulu malas bangun pagi, hari ini bangun 10 minit lebih awal. Anak yang dulu diam, hari ini berani bertanya satu soalan. Itu bukan perkara kecil. Itu adalah permulaan perubahan. Isi dua, perubahan kecil adalah tanda anak sedang berusaha. Ibu bapa yang saya kasihi, perubahan kecil menunjukkan satu perkara. Anak sedang mencuba. Tetapi bila perubahan kecil ini tidak dihargai, anak belajar satu perkara yang menyakitkan. Tak kira aku buat apa, aku tetap tidak cukup baik. Dan akhirnya anak berhenti mencuba. Isi tiga, kuasa penghargaan dalam mendidik anak. Satu ayat penghargaan lebih kuat daripada 10 ayat teguran. Terima kasih sebab cuba. Ibu nampak usaha kamu. Ayah bangga kamu tak putus asa. Ayat-ayat ini mungkin ringkas, tetapi ia boleh menjadi api kecil yang menyalakan semula semangat anak. Anak yang dihargai akan berusaha lebih jauh. Isi 4. Jangan bandingkan proses anak. Setiap anak berubah mengikut masa mereka sendiri. Ada anak berubah cepat, ada anak perlahan. Tetapi perlahan bukan bermaksud gagal. Bila kita membandingkan proses anak dengan orang lain, kita mematikan kegembiraan anak untuk terus berkembang. Ibu bapa, bandingkan anak dengan diri mereka semalam, bukan dengan orang lain. Isi 5, rumah sebagai tempat perubahan disambut. Jadikan rumah tempat perubahan kecil diraikan, bukan tempat anak takut mencuba, bukan tempat anak rasa usaha mereka sia-sia. Rumah yang menghargai perubahan akan melahirkan anak yang berani berubah. Penutup, emosi dan harapan. Ibu bapa yang saya hormati, jika hari ini anak kita belum menjadi seperti yang kita harapkan, tetapi dia sedang berubah ke arah yang lebih baik, itu sudah satu kejayaan. Hargailah setiap perubahan baik. Kerana dari situlah anak membina keyakinan dan dari situlah kejayaan sebenar bermula. Call to action, lembut and ikhlas. Jika ucapan ini menyentuh hati ibu bapa, jika ia mengingatkan kita bahawa penghargaan itu adalah kekuatan, subscribe channel Pengetua AI. Semoga setiap perkongsian menjadi panduan membina keluarga dan saham kebaikan berpanjangan. Terima kasih kerana mendengar. Semoga kita menjadi ibu bapa yang melihat usaha, bukan hanya hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.